Nabi kata wa antaghluwan nisa'u, wanita menjadi mahal. Kata para ulama, mahal itu pada maharnya. Di akhir zaman kalian akan melihat mahar wanita menjadi mahal. Sekarang ni kos perkahwinan 10,000 tak dapat. Dan sekarang ni trend terkini, kalau kahwin selalunya, tak semua, selalunya 1 jam majlis kenduri. Buat di sebelah pihak saja. Tak ada masalah. Tak ada masalah, harus kenduri kahwin. Sunat je hukum dia, kenduri kahwin sunat. Cuma yang menjadi masalah apabila pasangan pengantin ni menghabiskan duit yang banyak. Dia dah jadi 15,000, dah jadi 20,000, jadi 40,000. Bahkan yang sangat menyedihkan, juga termasuk di antara tanda kecil kiamat, sampai buat loan. Punya banyak perbelanja duit untuk kahwin ni, 40,000 loan, 50,000 loan untuk kenduri kahwin, dihabiskan di kedua-dua belah pihak. 60,000 pun ada buat loan, 80,000 pun ada. Sehingga menyusahkan diri, menyusahkan keluarga sendiri, menyusahkan kehidupan dia akan datang. Nak kena bayar pula loan 40,000 loan kahwin. Ingat, perbelanjaan mahar, perbelanjaan perkahwinan yang mahal itu antara tanda kecil kiamat yang Nabi SAW bagi peringatan kepada kita. Mak ayah jadi penasihat yang baik, bukan mak ayah yang minta tambah pula. Pelamin suruh buat hal elok sikit. Dah nak perempuan seorang je, buat elok teruslah, katanya kan. Sampai pelamin saja 12,000 pelamin saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau orang tu betul-betul kaya, yang tu tak ada masalah, sebab tak jejas 1% pun daripada gaji dia. Tapi kalau dia terpaksa sampai berhutang keliling pinggang, yang tu boleh membawa kepada perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati